Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya saya nak buat tutorial tentang kita nak hantar assignment kepada murid-murid kita. Okey, jadi nak buat assignment, kita kena klik classwork. 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 Ingat ya, classwork. Kita klik classwork dan kita tekan create. Saya akan ajar yang pertama, iaitu membuat assignment. Ya, kita klik assignment, kita buat tajuk, contoh simpulan bahasa. Simpulan bahasa. Kemudian kita boleh masuk bahan melalui Google Drive, YouTube. Kita boleh create sendiri, practice set, read along, boleh upload, boleh masukkan link, notebook LM, James, dan kita boleh record. Okey. Jadi hari ini saya nak cuba ajar masuk melalui Drive. Contoh, kita bagi je lah satu kan. Kita bagi contoh satu. Kita dah tekan Google Doc ni, kita klik dan kita klik add. Jadi kalau Google Doc, dia akan keluar untuk kita boleh pilih student can view the file, student can edit the file, ataupun kita boleh buat make a copy for each student. Kalau kita nak murid tu jawab dengan salinan dia sendiri, kita tekan make a copy for each student. Okey, kemudian kita create topik. Tadi saya tak buat topik lagi kan. Jadi kita boleh tekan dekat sini no topik. Tapi kalau kita nak buat dia topik, kita boleh dekat sini kita boleh tekan create topik. Jadi kita boleh type lah topik apa dia. Simpulan bahasa. Okay, lepas tu kita boleh set due date, bila tarikh terakhir murid ni kena siapkan tugasan ni. Contoh saya buat tarikh akhir dia adalah 24 Mei. Okay, kita klik 24 Mei. Kemudian kita tekan assign. Maka jadilah satu tugasan, iaitu simpulan bahasa. Itu saja. Moga bermanfaat.